Kalau kau setiap kali jumpa dia, kau rasa letih, itu bukan kebetulan tau. Itu sebenarnya tenaga korang sedang disedut secara perlahan-lahan. Ia berlaku bukan secara fizikal, tapi emosi dan mental. Korang tahu tak, emosi itu adalah salah satu daripada sumber tenaga yang kuat. Dan korang mungkin tak menjerit, tak marah pun, tapi setiap kali bercakap dengan dia, korang rasa bersalah, lemah dan rasa confused. Itulah tanda korang sedang berdepan dengan seorang yang manipulatif dan tahu cara nak gunakan emosi untuk kuasai korang. Dan kalau korang tak ada perlindungan dalaman, korang tak faham, tak ada kesedaran, korang akan terus hilang tanpa sedar. Energi korang akan terus hilang tanpa sedar. Dan sebab itulah korang kena tahu cara nak protect diri korang. Iaitu cara untuk lindungi diri daripada serangan halus yang orang lain tak nampak. Bila korang ada ilmu emotional armors, korang tak mudah serap tenaga negatif. Dan korang akan kekal tenang, fokus bertenaga walaupun siapa pun nak goncang korang. Kalau korang nak tahu macam mana nak lindungi tenaga dan emosi korang, join free webinar Armors, klik link bio.